Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan salam perpaduan. Bunga melur di tepi laman, harum wangi sepanjang masa. Rukun negara jadikan pedoman, Malaysia bersatu kekal sentosa. Yang berusaha, Tuan Pengerusi Majlis, barisan hakim yang arif, lagi bijaksana. Guru-guru yang dihormati, seterusnya rakan-rakan yang saya kasihi sekalian. Bayangkan sejenak, apakah yang akan berlaku jika rakyat Malaysia tidak lagi menghormati antara satu sama lain? Bagaimana pula jika tiada undang-undang yang dipatuhi atau tiada rasa cinta kepada negara? Sudah tentu keamanan yang kita nikmati hari ini akan lenyap. Oleh sebab itu, rukun negara diwujudkan sebagai tunjang kepada perpaduan rakyat Malaysia. Pada hari ini, saya akan menghuraikan 3 prinsip rukun negara, iaitu kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, serta kesopanan dan kesusilaan. Hadirin yang dihormati sekalian, prinsip pertama, kepercayaan kepada Tuhan. Kepercayaan kepada Tuhan bukan sekadar mengakui kewujudannya, malah mengajar kita menjadi insan yang berakhlak mulia. Setiap agama menyuruh penganutnya supaya berbuat baik, menghormati orang lain dan menjauhi perkara yang membawa keburukan. Sebagai pelajar, kita boleh mengamalkan prinsip ini dengan berlaku jujur ketika peperiksaan, menghormati guru, menyayangi ibu bapa serta membantu rakan tanpa mengira bangsa atau agama. Nilai-nilai murni inilah yang menjadi asas kepada masyarakat yang harmoni. Bak kata pepatah, melentur buluh biarlah dari rebuhnya. Jika sejak kecil kita dididik dengan pegangan agama dan nilai murni, maka lahirlah generasi yang mampu memimpin negara dengan penuh integriti. Sidang hadirin sekalian, prinsip kedua iaitu kesetiaan kepada raja dan negara. Kesetiaan bukan sekadar berdiri tegak ketika lagu negaraku dimainkan, tetapi turut dizahirkan melalui tindakan sebagai rakyat Malaysia. Kita harus menghormati institusi raja, menjaga nama baik negara serta mengutamakan kepentingan negara melebihi kepentingan diri. Sebagai generasi muda, kita boleh menunjukkan kesetiaan dengan belajar bersungguh-sungguh, mematuhi undang-undang, menjaga kebersihan sekolah dan tidak menyebarkan berita palsu di media sosial. Walaupun kecil pada pandangan kita, tindakan inilah yang akan membentukkan sebuah negara yang besar jiwanya. Ingatlah, negara yang maju bukan hanya kerana bangunan pencakar langitnya, tapi kerana rakyatnya mempunyai semangat patriotisme yang tinggi. Hadirin yang saya hormati, prinsip ketiga ialah kesopanan dan kesusilaan. Pada era digital ini, kesopanan semakin tercabar. Ada yang mudah menghina, mengejek dan menyebarkan kata-kata kesat hanya kerana berlindung di sebalik skrin telefon. Hakikatnya budi bahasa ialah lambang kepribadian bangsa. Ucapan tolong, terima kasih dan maaf mungkin kelihatan mudah, tetapi mampu mengeratkan hukuman sesama manusia. Sebagai pelajar, kita hendaklah menghormati guru, ibu bapa, jiran dan rakan-rakan tanpa mengira latar belakang mereka. Pepatah Melayu ada menyebut, kerana pulut santan binasa, kerana mulut badan binasa. Oleh itu, jagalah tutur kata agar perpaduan yang dibina tidak musnah hanya kerana kata-kata yang tidak beradab. Hadirin sekalian, 3 prinsip yang saya huraikan tadi bukanlah sekadar ayat yang dihafal ketika sambutan bulan kebangsaan. Sebaliknya, prinsip-prinsip inilah yang perlu diterjemahkan dalam kehidupan seharian. Jika setiap rakyat menghayatinya, nescaya Malaysia akan terus aman, maju dan dihormati oleh dunia. Sebelum saya mengakhiri pidato ini, izinkan saya meninggalkan sebuah pesanan. Jika mahu melihat Malaysia terus gemilang, jangan hanya menghafal rukun negara, tetapi hayatilah setiap prinsipnya
Jangan hanya menyebut perpaduan, tetapi jadilah pencipta perpaduan. Kerana masa depan negara bukan terletak kepada tapak tangan orang lain, tetapi tapak tangan kita, generasi pewaris bangsa. Patah tumbuh, hilang berganti, biar zaman terus berubah. Rukun negara tetap di hati, Malaysia makmur selamanya. Itu sahaja daripada sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.